Imam Syafi'i baca Al-Quran Ramadan khatam 60 kali dalam sebulan. Tapi tuan-tuan bertenang, tak apa, 60 kali pun tak makan, tak minum, tak buat apa lah ni, baca 60 kali je ni. Itu Imam Syafi'i. Tak apa, kita ikut sekadar kekuatan kita. Baru-baru ni saya dapat satu soalan daripada seorang anak kita. Dia umur dah 20 lebih, dia Al-Hafiz 30 juzuk Quran. Alhamdulillah, bersih muka dia. Dia kata macam ni, Dai, saya sekarang dah kerja saya ni 12 jam kerja. Saya tak tahulah kerja apa, saya pun tak tanya dia kerja apa. 12 jam, maknanya lepas 12 jam penat lah, letih lah, dia akan tidur lah, rehat lah kan, nak sambung lagi 12 jam kerja. Dai, dulu saya boleh murajaah, saya boleh baca Quran, saya ni Al-Hafiz 30 juzuk ni, tapi sekarang ni tak boleh lah nak baca macam dulu. Macam ni Dai, adakah saya ni berdosa sebab saya ni Al-Hafiz? Ibu ayah, jangan risau, sebab bekerja juga adalah ibadah. Janganlah sebabkan aku kerja pun tak nak, aku nak baca Quran je, habis sewa rumah takkan nak suruh Nazir bayar. Habis anak-anak kita punya yuran sekolah, yuran PIBG, yuran kafar tu siapa pun nak suruh jiran kita bayar ke apa? Dan tetap kena cari nafkah. Dan cari nafkah tu ramai orang ingat, oh cari nafkah ni dunia. Mana ada, nafkah tu kan perintah Allah dan akan dapat ganjaran di sisi Allah. Ikutlah kita ni sempat macam mana, tapi jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Mampu macam mana, masing-masing yang mampu. Ada orang dia dah pencen, dia bolehlah habiskan satu hari satu juzuk. Kita ni belum pencen, pra pencen, kerja banyak.